Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Hari ni 15 hari bulan 6 2025. So hari ni kita akan buat seperti biasa aktiviti mingguan kita, iaitu weekly analysis untuk market 16 hari bulan hingga 20 hari bulan. Maknanya seminggu lah, minggu depan lah kan, daripada Isnin sampai Jumaat ni. So kita nak tengok peluang-peluang yang ada untuk kita ambil kan. Kita nak tengok pergerakan-pergerakan market untuk pair gold lah. Okay, pair gold lah. Saya buat pair gold lah, lain macam tak laku. Okay, so kat sini kita boleh tengok untuk pergerakan monthly dulu. Okay, pergerakan monthly ya tu lagi 5 hari untuk monthly, lagi seminggu je lah. Oh, monthly tinggal lagi satu candle weekly nak close. Lah tu juga ada 6 lah. Kira lebih kurang satu candle weekly juga lah. Ya ke ni? Ada ke? Tak ada lah. Okay, so kalau kita tengok di monthly sekarang kan, monthly masih lagi berada di kawasan-kawasan resistance monthly lah. Okay, iaitu untuk BB lah. Masih berada di kawasan-kawasan resistance di monthly. Okay, untuk candle monthly, manakala trendnya pula, okay, trend masih lagi uptrend. Untuk monthly. Itu untuk monthly lah. Okay, kita tengok time frame sokongan untuk di monthly adalah weekly. Weekly last week gagal close gagal buat apa-apa signal nak naik lah. Tapi pergerakan weekly minggu lepas terbalik daripada apa yang saya jangkakan, dan dia dah pun test di jarum ni kan. Jarum 700 pip ni ada liquidity kat situ. Dia dah berjaya masuk lah. Okay, dah berjaya masuk di level-level yang dia nak test lah. Liquidity, ada liquidity zone kat situ yang sangat besar. So daripada segi trend pula, kita tengok di weekly masih legak lagi uptrend dan menghampiri bacaan-bacaan retracement lah. Siapa hold buy gold untunglah, spike akan berlaku. Adakah sebab perang-perang yang terjadi sekarang tu kena refer dengan cikgu-cikgu cikgu fundamental lah. Alright, so kalau kita nak tengok pada daily pula, daily kita dah ada momentum. Daily berjaya memecahkan dia punya resistance dan test saya punya zone terakhir untuk sell lah. Kita ada zone terakhir kat sini. Dia test. Macam tu. So mana-mana zone yang minggu lepas, zone-zone sell yang kena lipat tu, so kita boleh jadikan dia sebagai swap zone lah. Macam saya dah tunjuk lah kan. Zone-zone mana kotak hijau tu adalah zone-zone untuk kita mencari peluang buy. Manakala color purple adalah zone-zone untuk kita sell. Alright, so kita nak tengok pergerakan weekly pula. Okay, daripada segi pergerakan weekly masih lagi dalam keadaan MHV, market hilang volume sell di weekly. Okay, trend masih lagi uptrend. Okay, manakala di daily pula, dah muncul bacaan-bacaan retracement. Kalau nak turun besok adalah disebabkan daily nak retrace. Boleh jadi candle melompat untuk ambil lagi liquidity, ataupun dia boleh melompat ke bawah lah. Okay, daily masih lagi uptrend dan terdapat bacaan retracement di situ. Okay, kalau kita tengok H4 pula, last week dia berjaya game market
Kan dia gagal untuk buat confirmation trend untuk turun, tapi sebaliknya dia buat uptrend. Dia buat trend naik pula. Lepas tu dia memecahkan resistance dan terus menuju ke tempat yang dia nak pergi lah. Ke tempat yang dia nak pergi lah. Macam saya dah tanda kat sini ni. And then zone dekat daily saya. Dah sampai dah pun. Dah sampai. Okey. Manakala kita tengok di time frame H4 pula, price dah pun berada di kawasan-kawasan tertinggi H4. Alright. Kita ada signal H4 signal. Kalau tengok dekat BBMA basic, kita ada full structure kat situ. Alright. Tapi full structure yang masih belum siap. Masih lagi dalam keadaan MHV. Alright. So berkemungkinan besar, berkemungkinan kan, kita tak tahu. Okay. Price boleh turun untuk test, ambil zone-zone kat bawah ni lah untuk buy. Kalau dia tak test, kalau dia tak turun, dia akan naik dekat level sini lah. 3480, 3490 ni lah. Okay. Itu untuk H4. Ni apa ada kotak sini? Hujan ni. Hujan lah baik. Okay. Untuk pergerakan-pergerakan daily besok. Untuk pergerakan daily. Untuk pergerakan daily. Okay. Ni ada zone-zone kat bawah. Kalau dia nak retrace, dia boleh turun sampai, kalau dia nak retrace lah. Okay. First kali dia boleh masuk dekat saya punya reversal zone dekat sini. Yang kedua dia boleh masuk balik zone ni, ada QM kat ni. Yang ketiga dia boleh test balik dekat sini lah, MA50. Dan juga last kali adalah zone di weekly ni. Di weekly punya setup kat situ. Okay. Kalau tengok di H4, dia boleh naik sampai atas ni. Dia boleh test harga sampai top BB H4, itu resistance di H4. Dan kalau dia buat momentum atau dia pecahkan resistance kan, dia boleh naik lagi lah. Dia boleh naik lagi sebab trend dia baru bermula lah. Dia bukan baru bermula, trend dia dah mula daripada bawah ni. Ni dia dah buat confirmation. Bila dia buat confirmation, kenaikan tu memang agak kuat. Okay, kenapa daily boleh turun? Sebab di H1 kita dah pun ada kelemahan kenaikan kat situ. Dan ada bacaan retracement. And then ini adalah zone-zone yang boleh dia turun lah. Boleh dia turun untuk ambil peluang-peluang buy. Ni semua zone fresh lah ni. Zone fresh. Mungkin esok akan bagi. Okay, untuk kita dapatkan shadow low candle daily. Shadow low candle daily. Kalau H1 nak naik lagi, dia akan naik ikut H4 tadi lah. Kenaikan bermungkin-mungkinan kalau ada candle melompat. Candle melompat, tadi lah dalam lebih kurang 430 pip lagi. 430 pip atau 330 pip. Kalau dia nak turun, dia boleh turun sampai sini, boleh 300 pip ke 400 pip. And then last zone dia adalah 600 pip lebih lah, 660 pip. Sebab dia dah test kan. Dia dah test. So kalau minggu lepas, siapa yang follow trend time frame besar, dia padulah. Sebab macam saya, sebab saya sell, sebab saya follow H4. Saya follow H4. Tapi saya sell sebab saya dah ada buy kat bawah ni. Itu je cerita dia. Saya mencari peluang-peluang untuk hedging lah. Untuk hedging. Alright. Itu saja daripada saya untuk weekly analysis. Panjang-panjang lah, orang menyampah pula. Siapa all buy go untung lah. Spike akan berlaku. Teknik hanya sampah. Adakah sebab perang-perang yang terjadi sekarang tu? Boleh jadi lah Tehran, Iran terang Israel kan. Untuk mempertahankan Tehran. Gold confirm pacak esok tengah perang ni.
tu je lah kot. Baca komen. Tak baca komen ni kena ban. So macam mana? Adakah anda prepare untuk esok? Ya. Kita pun nak perang kat esok ni. Pastikan anda cukup modal untuk mengharungi minggu-minggu minggu esok sebenarnya. Dan kalau kita tengok indeks dolar mana tengah terjun ni. Indeks dolar tengah terjun. Indeks dolar tengah terjun. Dia sekarang berada di zon-zon tahun 2022 sebab dia boleh terjun lagi indeks dolar ni. Sebab masa manipulation yang berlaku masa after MCO tu kan. Tiba dia pacak je, ada gap tak besok. Tu saya tak sure sebab saya tak kerja dengan broker dan saya tak jaga server broker, so saya tak tahu ada gap atau tak. Gap berlaku apabila ada transaction pada hari Minggu, ada pada weekend. Weekend kalau ada transaction daripada commercial punya site, sama ada negara atau mana-mana nak liquid dia punya gold ke, atau ada pembelian gold yang tak sempat diregister dalam market. Sebenarnya market bergerak 24 jam, cuma broker je kan, ataupun orang panggil apa firm kan. Firm data ni semua dia ikut weekdays lah. Ada je transaction yang berlaku tak. Kalau tak ada transaction berlaku, kedai emas tak buka lah Sabtu Ahad. Betul. Macam tu lah cerita dia. So disebabkan ada transaction yang berlaku pada weekend yang tak dapat direkodkan oleh server, maka jadilah gap. Dan setiap broker tak sama. Ada yang broker ada gap, ada yang tak ada gap. So kalau nak make sure kan lagi benda-benda ni, tengok je di TradingView. TradingView jarang ada gap. TradingView ni kita boleh tukar lah. Kita boleh tukar kan. Kadang-kadang contoh dia ambil data dari mana-mana, data feed dia. Wanda ke, forex.com ke, ada banyak. Type dia. Kalau kita ambil XAUUSD adalah contract untuk futures. Kalau kita ambil gold spot, itu spot market lah untuk gold. Okay, gold punya physical. XAUUSD dia berapa lah? Dia 500. Berapa lah kena tengok lah. Benda-benda tu saya tak ni sangat. Saya tahu technical. Banyak sangat dalam kepala yang pening. Okay, so saya dah bagi zone. Zone stick je lah. Kalau nak cari zone gede-gede pun dah pandai lah. Sebab saya memang tak main time frame kecil. Saya tak main time frame kecil. Itu pun saya dah ajar kan. Dah ajar cara-cara kalau nak scalping menggunakan Bollinger Band. Menggunakan Bollinger Band, dah boleh lah tu. Kalau nak cari zone-zone time frame kecil kan. Sebab saya tak tahu trading style masing-masing kan. Tapi yang bestnya kalau kita tengok daripada M5, trend semua dah uptrend. So sebarang penurunan, diingatkan sebarang penurunan adalah corrective move, adalah correction sahaja. Manakala impulsifnya adalah kenaikan. Bibi tak edit apa-apa setting ke? Tak ada. Pakai je period 20 default. Yang ni lain lah, Bibi lain. Yang ni Bibi dia tangkap shadow. Nama dia Bibi Makrifat. Yang merah ni kan, ni untuk tangkap shadow, untuk scalping. Itu saya dah bagilah setting dia. Tu kena tambah dekat dia punya level. Dia ada positive level dengan negative level untuk low BB. Tapi dia tak tepat sangat lah. Macam indikator yang ni memang cikgu saya yang buat. Dia hanya bagi untuk student dia saja. So kalau korang nak benda ni, korang kena jadi student dia lah. Kena jadi rakan seperguruan saya. Tak tahu untuk apa, zone buy apa. Ya, zone buy. Dah lama lah saya beritahu, daripada bulan Mei lagi. Kotak saya kalau hijau buy, kalau purple sell. Itu je colour saya. Maknanya anda kena follow saya dengan lebih dekat. Macam KG setting. KG setting pula, apa tu? Okay, so tak ada apa lagi kot. Ui, cepat lah 17 minit Cepat sikit nak render. Saya dah record belum? Okay dah. Ada apa-apa lagi ke? Halo? Dah habis lah coach.
Makin lama makin cepat weekly analysis. Rumah biru insyaAllah besok saya running. Jangan risau. Macam biasa cuma sound saya tutup lah. Nak saya tengok kartun kot. Sebab saya kena pakai PC. Besok saya ada benda kena buat ni. Pakai GPU banyak. And then saya akan stream kat laptop lah. Saya akan stream kat laptop. Nak saya lah tengok kartun. So saya tutup je lah sound. Dia orang tak ada pair lain. Saya cover goal je lah. Cover goal je. Nak lah pair lain. Terima kasih kerana sudi hadir. And then ada satu, jangan lupa subscribe saya punya Rumah Merah. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Sekejap lagi video ni saya upload dekat Rumah Merah saya. Aktiviti mingguan. Pair lain no Ferrari, gold only. BTC boleh beli Ferrari pun. Tapi itulah, main BTC dekat MT4 tak Ferrari lah. Main kat Binance. Apalah, okey. Kicap juga pakai Ferrari you kan. Ayah nak tukar dah boleh beli kereta sebiji lah. Kita account sen saja mah. Saya bagi cukup setengah jam lah. Minggu depan mungkin saya busy sikit lah. Tak dapat nak buat live lah. So okey hari tu kelas free okey Ada yang dah cuba cara-cara scalping menggunakan Bollinger Band. Tengok pair lain Pair lain apa GU. Dia kena hati-hati juga tengok AUD USD. Alah tak buka pula AUD USD. Ada satu yang saya perasan dalam calculator Windows, pair pula. Saya suka tukar currency kan. Indeks US dollar dah tak ada. Apa hal tak tahulah. Macam ni ke AUD USD? Apa sudah terjadi? Ni diorang ni jahat ni. Besok dia tengok harga gold tinggi kan, dia jual lah. AUD USD dia sebab dia supplier gold terbesar untuk US. Dia bagi correlation lah. Compression kau ni. Tengok lagi satu. Mana dia diam? Mana dia budak tu? Ni pun boleh tengok juga lah untuk candle melompat ke tak melompat esok. Sebab dia akan pergi dulu lah. Dia dah turun weekly. Beza satu time frame Ni apa H4? Sekejap. Apa pula H1 kat sini? Daily Sideway panjang lah sideway ni.
BTC ke ni BTC? Indeks dolar terjun kau ni. Ni lama dia pun pertahankan daily tu. Akhirnya kecundang juga. Kau ni indeks dolar terjun. Ni sebab rusuhan kan. Rusuhan dekat US kan. Oh, H4 dia nak retrace lah. Asal lain dia boleh trading view. Ni ke? Apa lah. H4 dia ada buat MHV lah. H1 macam menarik. Okay, so kita tengok lah. Kita tunggulah besok candle melompat ke atas ke melompat ke bawah. Rasa macam dah nampak ni. Tu kita tengok BTC kat BTC. Kalau BTC terjun mangkuk ni sudah bawa. Mangkuk ni sudah bawa balik masuk fund dia pergi kat gua. Mana diam dia sekejap. Oh ni. Saya ada bergerak. Boleh trade ke? Saya hang pula ni. Boleh masuk. Boleh masuk pula BTC. Selalu kata tak boleh trade. Alah, termasuk lah. Macam mana ni? Masuk ke trade BTC kat MT4? Dah lah nak kira pip dia. Weh, masuk juga lah. Ni berapa pip ni? Aduh, tak boleh tukar jadi persen ke? Aduh, mampulah. Macam nak tukar jadi persen? Sebab BTC selalu saya main percentage. Aduh. Ini macam mana nak kira dia punya ni. Ini apa ni? Macam nak kira tu. Dia tak boleh tukar jadi persen. Boleh lah. Boleh trade lah. Biasa sangkut-sangkut. Apa cerita? BTC kau rehat. Tapi kau tengok BTC ni, bijak. BTC ni sideway ni. Sideway weekly. Boleh jadi sideway panjang lah. Masuk juga kalau ni. Apa dia dapat ni? Dia terus boleh balik modal kan? Ui. Dia buka akaun perang je tu ni. Pergi layer kot. Ni kalau layer dia macam mana? Oh, ada sana. 1, 2, 3. H4 buat apa? Oh, H4 buat start. Daily ni. Daily sideway ni. Tuk-tuk-tak. Tuk-tuk-tak. 1, 2, 3, 4. 5. Naik. Naik pergi sell pula. Macam mana ni? Ke ni geng-geng ni sudah liquid. Yang dia apa ni?
17 ni dah 15. Oh, start sini je. Oh, geng-geng tu dah bawa lari duit dia dah. Dia dah bawa lari. Padahal gold naik. Safe haven kan. Duk tukar-tukar. Ya, saya nak kira. Kalau macam mana aku nak kira dia punya pip ni. Aduh. 96. Ini 9,000 pip ni. 96 apa ni? 99515. Sekejap 99515 bagi 20. Berapa dapat? Okey, kita try masuk. Berapa tadi? 4975. Sekejap. Ni je. Oi, betul lah. Oh, kena ikut. Dia kena ikut. Memang dia 9,000 pip. Ni 9,000 pip lah kan? 9,000 pip mat zone dia. Delete tu. Saya tak boleh delete. Mampus. Kejap. Aduh, Encik masak ni nama dia. Dia gerak sikit je. Dah ni lah. Okay, faham. Dia tak gerak ni, tapi boleh entry macam mana? Tapi server murah ke apa ni? Mak ni dah ambil data ni. Bukan gerak pesaat ni, gerak minit ni. Malah lah, boring lah trade hari Minggu ni. Ni lagi. Okay, bang, anggaran bila ada zone entry untuk swing goal? Ada zone entry untuk swing goal. Zone dah ada, cuma kita tak tahu zone tu jadi swing ke tak. Faham tak? Contoh dia macam ni. Yang mana dia punya mapping? Contoh macam ni kan. Dia bila jangkaan, bila kita punya projection salah, ni macam ni lah. Saya tahu dia ni boleh, dia nak naik atas, kan. Memang full margin lah kat sini. Satu lot tu 20 layer, 30, 40 layer satu lot. Faham sampai atas ni. Sampai atas ni boleh ambil layer-layer halu-halu 0.03. Kat sini dia celup je itu kan. Zzz. Dah lah ada yang TP kat tu. Macam tu lah kisah dia. So, nobody perfect kan. Tapi kita hanya mencuba. BTC slow memang masuk swing. Betul lah tu. Siapa pula ni? Hello friend. Hello friends. Hello friends. Hello. I'm going to end now. Okay guys, kita jumpa di minggu depan. Lim Lim tukar-tukar nama pula. Dia bukan Lim ke kadang. Ada orang Korea pun ada kan. Ada Korean apalah tak puas hati dengan saya kak. Mampus sama dia. Adalah so kita ajar dia free kan. Banyak nanti muka. So sampai sini je weekly analysis kan. Kita tengoklah besok sama ada kat atas ke ni. Tapi BTC kat MT4 ni tengoklah. Kalau boleh tu macam baik tu kan. Kita cari nanti zone-zone swing.
Main microlog sudah. Microlog pun dah masuk lah tadi. Tapi kalau dia bergerak sikit tu, masak kat tu walaupun 0.01. 0.01 dia gerak pun. Kat 60 sen kat tu. Okay. Siapa saya tunjuk ni? Zone tak berubah lah. Itu jelas zone dia. Saya dah buat zone saya Jumaat lagi. Ni jelas zone dia. Kan? Kalau atas ni kena pecah, dia biar je lah, layan je lah sampai atas. Sebab ada lagi zone lagi kat atas yang menunggu. Tu nampak. Gini. Siapa kata tak boleh project all time high? Siapa kata? Tu nampak tu. Ada lagi atas tu. Tapi tak boleh nak scroll lah. Okay. Banyak ada lagi satu lagi. Ni dia. Kita kena tengok dia punya titik persilangannya. Dia nak pergi, dia pecahkan trendline mana tu. Itu trendline ni dah ada dah. Dia trendline dah ni. Kalau dia berjaya, dia lajak lagi. Dia main trendline atas lah. Tu dia. Tinggi tu, $4,000 lagi. Sampai tak sampai, kita tak tahu. Sampai memang sampai, cuma masa dia kita tak tahulah kan. Okay, kalau tahu kaya semua orang. So itulah perjalanan kita hari tu daripada sini ya. Daripada sini kan. Daripada sini. Inilah minggu lepas ni perjalanan. So adakah minggu ini dia akan mencanak lagi? Sebab daily dah ada retracement. So kalau dia nak turun, disebabkan daily. Okay, daily ada bacaan retracement. Kalau dia turun pun dia retracement kan. Retracement nak bagi entry lah, corrective move. Janganlah dia turun lah kita junam. Ni. Okay. So tu saja, dah 35 minit. Nanti saya upload di Rumah Merah. Jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng. So kalau ada nak komen-komen tu, komen lah. Apa salahnya? Nak kritik ke, nak kecam ke? Kalau yang komen baik-baik tu alhamdulillah. So nanti macam biasa minggu depan hari Jumaat kita buat lagi kelas kan. Saya share apa-apa yang ni lah. Okay. So atas ni zone ni masih belum diambil penuh. Tapi kalau dia nak lipat zone ni pun tak ada masalah bagi dia. Sebab trend semua dah online. Daripada time frame kecil hingga ke time frame besar, semuanya dah uptrend. Dan uptrend yang paling kuat sekali adalah di H4. Sebab dia baru tukar trend. Dia daripada downtrend, lepas tu dia dah jadi uptrend. Itu yang bahayanya. So maknanya dia nak bagi tahu weekly nak naik. H4 weekly nak naik. Al-Abad Art Design. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah habis ni. Saya nak render sekejap kan. Nanti saya post dekat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalau dia nak naik pun kita dah tahu dia nak pergi mana. Kalau dia nak turun pun kita dah tahu pergi mana lah. So kalau dia turun tu pandai-pandai lah cari zone-zone ni. Kalau kata dia turun, andai kata yang terentry awal, pandai-pandai lah manage. Sebab penurunan tu adalah sekadar retracement, adalah sementara. Kan kita dah gelabah habis kan. Lepas tu menyesalnya aku close. Sebab trend semua dah online Trend semua dah online. Daripada monthly sampai ke M5 semuanya uptrend. So kuat nak naik. Dan kita pun baru muncul signal di H4 dan juga daily. Daily besok buka. Suka hati lah dia nak naik lagi pun boleh. Sebab ada signal. Setup kita kena tunggu dekat bawah. Nanti dia bagi. Lepas dia bagi signal, selalunya dia akan bagi pullback untuk bagi setup. Itulah best BBMB ni. Dia ada SOP. Busuk-busuk pun dia akan bagi setup. Dia takkan bagi kita tertinggal lah. Tapi kena tunggulah setup. Janganlah time signal tu kita entry. Okay. Kalau tak ada setup di time frame yang kita nak, kita carilah time frame yang di bawah.
Alright. So itu saja daripada saya untuk minggu ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.